Dah tak payah beli iPhone 1TB. Sebab apa? SanDisk ni siap ada magnetic, ada sampai 2TB tau. Ni kita dekat Parks Coffee Kuala Lumpur. Kita nak tengok launching barang SanDisk. Tak percaya? SanDisk kenal tak? Jenama memory card, hard disk, macam-macam ada. Jom kita tengok sama-sama. Di portfolio nampak tu ada macam-macam micro SD sampailah ke creator phone SSD. Ini memang sesuai untuk seorang creators, nama dia Creator Phone SSD. Ada sampai 2TB. Memang menarik. Ini contoh casing MagSafe. Okey, melekat dengan baiknya. Boleh lah shoot video log lepas ni. Itu kita ada pula Creator Pro Portable SSD. Ini besar sikit daripada yang kecil ni. Okey, yang ini tak ada magnetic aku tengok. Okey, dia warna biru juga, sama, memang cantik. 1TB ada lubang, ini lubang kitchen kot, lubang letak tangan pun boleh, tak ada masalah. Dan ini paling aku minat, Creator Desk Drive, ada sampai 8TB. Speed dia pun boleh tahan, kita letak sikit bawah cahaya. Wow, memang cantik. Ada lubang Type-C, ini bukan lubang headphone, aku tak tahu lubang apa. Dan ini mungkin lubang angin kot. Dan ini tapak dia 0TB sebab ini display sahaja. Apa macam? Kau tengok mana satu yang menarik? Yang paling besar ni ke? Kecil sikit, kecil sana. Dan dekat sini ada lagi. Tengok bahagian Creator SD UHS card. Okey, ini sejenis memory card untuk kamera. Okey, dan ini speed dia kat tepi ni, kau nampak tak? Okay, ada speed dia, boleh tahan, menarik. Dan dekat sebelah ni ada untuk phone. Okay, micro SD card. Bukan untuk phone saja, CCTV semua boleh pakai. Okay, dia ada tapak besar dia. Ada memory card micro SD, nampak? Speed pun agak menarik. Phone drive, okey, ada dekat tangan aku ni. Kalau kau perasan sini ada lubang untuk iPhone, dan kalau kita pusing cabut ada lubang untuk Type-C. Menarik kecil dan cantik. Terusnya ada pula Creator USB-C flash drive. Okey, ni lagi comel. Sebab apa? Korang boleh simpan jadi macam kitchen macam ni, okey, dan boleh keluarkan macam gini pula. Style apa pun SanDisk Creator series memang menarik. Yang paling menarik aku suka sebab warna dia yang cantik. Okey, nampak? Yang ni tadi aku dah pegang. Okey, ini semua dah pegang dah. Ini micro SD yang kecil tadi tu. Warna dia pun cantik juga. Zoom sikit. Dan ini memory card untuk kamera. Pun macam biasalah, aku nak tanya korang juga, apa pendapat korang? Baik beli tak produk SanDisk ni? Ataupun